Baiklah, tepukan untuk Syah Jezal, Sofia Al-Baramah, dan Rita Rudaini. Apa dah sampai? Assalamualaikum semua, sihat? Okey ke? Influencer kita yang selalu live 2,000 orang tengok dalam cerita tu lah. Baik, silakan Sofia. Assalamualaikum semua. Thank you so much sebab datang. Siapa yang dah tengok cerita Jiwa Sama Tasuk? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 je? 7 orang 4? Okey, kita semua dah Ramai tengok. lah. So macam mana sampai episod 4? Okey tak? Okey. If korang suka episod 4, episod 5 dan ke atas akan stress, lagi berat lagi. So harap korang akan enjoy episod 5 dan ke atas. Banyak lagi surprise, banyak lagi benda-benda yang tak di-expect. Benda yang akan buat korang geram sangat dengan reason especially. Yes. Dengan different perasaan untuk setiap watak. Alright. Episod 4 dan tak sabar saya nak tengok episod 5. Saya pun geram juga daripada episod 1. Bukan you all je geram. Walaupun you all kecap, saya pun kecap dekat marah juga dekat Hulzan sebenarnya. Tak pergi. So first kali dapat watak Diana macam mana? Boleh share kat siapa yang offer? Okay, TV3 offer ke ataupun Datuk offer? Okay, sebenarnya hujung tahun lepas saya di lama Datuk untuk time rancangan melodi recording recording. Okay. So time tu dia Sofia untuk berlakon dalam satu cerita Okay. dan dia tengah developing lagi. So time tu of course saya sangat terharu dan bangga sebab Datuk Roshan offer. Ya. Kan mesti ramai pelakon nak berlakon kan. Betul. Alhamdulillah dapat karakter tu. Lepas tu fast forward ke bulan bulan 3 ke ini. Bulan 4 ya. Bulan 4. Baru lagi lah. Sekarang baik bulan 4. So bila dapat skrip tu baca macam ya Allah, nak ambil ke tak? Heavy-nya ke tak? Tapi it's good, it's a good punya character lah. Diana for now chill-chill lagi. Episode 4 tak dengar. Tengoklah episode 5 dan ke atas. Sama macam Kak Rita, Sofia juga. Yelah, sekarang tengah build up cerita lagi ni. Nanti dia konflik akan Kerja naik kita ni sedih, nangis, sengsara. Aha. Macam Diana pun nanti adalah tak nak bagi tahu spoiler. Ya, Tapi betul. sakit. Alright. So kita kena tunggu apa yang terjadi kat Diana nanti. Relax lah. Jual yang goreng pun takut. Okay, kompetitif. Boleh ya? Alright, kita man versus woman. Siapakah yang paling pandai main cawan? Get ready. 3, 2, 1, go. Okay. Syah kena Syah. Sofia datang tadi. Jangan apa ya. Tolong. Cepat. Bagi muzik tutup balik bagi orang belakang. Lihat Sofia, mulai Syah ni lihat. Okey, boleh ya? Boleh ya? Okey, yang tu tadi demo. 3, 2, 1, go. Alright, untuk kawan semua sekarang ni kita bersama dengan pelakon-pelakon drama terbaru di TV3 Jiwa Sama Tasuk. Kita ada Rita Rudaini, kita ada Syah Jezal, kita ada Sofia Al-Baramah. Ya. Ui, sempat juga. Astagfirullahaladzim. Jadi abang tekan lah dulu rekod tu. Siapa ni? Siapa ni? Siapa ni? Kepada semua yang datang dan bergambar bersama kami dan telah tonton drama kami, thank you so much. Jangan lupa saksikan Sofia sebagai Diana, Jiwa Seorang Pentaksub. Yang belum tengok, belum terlambat untuk start. Baru episod 4, ada banyak lagi episod sampai 25. So, okay, tengok tau. Pukul 10 di TV3. Yes.